tu perlu dihancurkan. Hancurkan berhalamu. Kan. Dengan apa? Menegakkan kalimah la ilallah dalam hati kita. Akhirnya disebabkan oleh Allah lah kita akan apa? Overcome semua masalah kita. Tapi tahu tak benda tajmid ni memang lah. Ada macam-macam cerita lah. Kalau saya pun pernah kan. Saya naik bas. Kita tengah berdiri lah kan. Ada budak sebelah saya tu. Saya pun siku dia. Allah. Yang tu kan. Dia bergerak lah. Tapi dia tak pandang aku. Aku tengah pandang kat dia. Dia tak pandang. Kenapa? Apa yang kelakar sangat? Lepas tu saya pun, alamak dia tak rasa ke aku siku dia tadi. Aku siku buat kali kedua. 2 kali dia dah tersengat macam tu. Dia nak aku terajang dia kot. Ya Allah 2 kali dah. Dia kena siku dengan saya. Dia tetap juga tak pandang muka saya. Saya nak suruh dia pandang je. Saya memang tengah pegang sampai pandang ni. Dia biasa kena siku. Mungkin orang yang selalunya Dah lah korang macam-macam lah. Macam-macam spekulasi lah.